Alhamdulillahi wa kafa. Wassalamun ala habibi Mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa, amma ba'd. Alhamdulillah, saudara-saudari, tuan dan puan, kita sekarang direzekikan oleh Allah berada di hari 10 terakhir di bulan Ramadan, yang mana pada fasa genting ini kita sebut merupakan satu peluang sebuah keemasan yang berharga buat kita, kerana pada fasa inilah kita akan bertemu ataupun sudah bertemu. Tapi apa pun yang pentingnya, di sinilah fasa terteranya ataupun beradanya janji Allah yang disebut di dalam Al-Quran. Bukan cerita Israiliyat, bukan cerita hadis da'if, hadis maudhu', tetapi dari Allah sendiri yang menyebutnya di dalam Al-Quranul Karim, yakni malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar yang kita ketahui ianya menjanjikan satu hadiah yang lumayan kepada mereka yang tidak mensia-siakan peluang tersebut, yang berbuatnya dengan hati yang tunduk serta patuh, dengan jiwa yang bersih dan suci, hanya tumpu kepada amal ibadat menggapai keredaan Allah, supaya menyamai ganjaran seperti mana yang diberikan kepada umat-umat terdahulu, mana kita ketahui mereka ini dikurniakan oleh Allah dengan umur yang agak panjang berbanding dengan diri kita. Kenapa dinamakan surah Al-Qadar? Jadi saya akan kongsikan ini dahulu sebelum kita bertafsirkan satu demi satu ayat. Ada 5 ayat. Saya ambil di bermacam-macam kitab tafsir. Tafsir Hamka bernama Tafsir Azhar, Tafsir Dr. Wahbah Zuhairi bernama Tafsir Al-Munir, Tafsir Ibn Abbas, Tafsir Abi Irsyad Ali bin Ahmad Al-Ujuri. Tapi bila saya cuba untuk mengkaji, menyamakkan, menjelaskan semuanya, memang mengambil masa yang agak panjang. Jadi saya berpandangan cukuplah hanya untuk saya mengambil satu kitab saja, iaitu kitab Fadail Syahr Ramadan yang dikarang oleh Abi Irsyad Ali bin Ahmad Al-Ujuri rahimahullah, dan ianya Syekhul Malikiyah fi aslihi. Sebab bila saya nak ambil daripada macam-macam sumber karya itu, memang mengambil berhari-hari, dan saya ditakluki dengan jadual yang agak padat dari awal pagi sehinggalah kelewat petang. Jadi dengan bermacam projeknya yang lain lagi, jadi cukup untuk saya ambil daripada satu kitab ini, mana utarakan tentang kenapa nama Lailatul Qadar, kenapa, apa yang dimaksudkan dengan roh yang tu. Macam kita tahu roh ni adalah malaikat Jibril yang tu, bukan roh kita. Tetapi dalam kitab ini ada 6 pandangan, maknanya 5 pandangan lain selain daripada Jibril. Ada yang kata bukan Jibril, tapi malaikat-malaikat yang lain. Ada yang kata rahmat yang dibawa oleh Jibril. Jadi kita akan perincikan satu demi satu, InsyaAllah. Sebab tasmiyah Lailatul Qadar, mengapa dinamakan Lailatul Qadar? Ini ada pandangan. Sumiyat Lailatul Qadar lianna Lailatul yuqaddar fiha al-umur wal ahkam. Dinamakan Lailatul Qadar kerana sesungguhnya Lailatul Qadar dalamnya itu ada perintah-perintah, hukum, hakam. Wa yuqaddirullah fiha umur sanah fi biladi wa ibadi di sanatil mustaqbal liqauli ta'ala fiha yufraqu li amrin hakim. Maknanya Allah mengkadarkan, Allah memberikan ketetapan bahawa di dalam itu adalah urusan-urusan tahun yang berlaku dalam sesebuah tempat dan hamba-hambanya untuk tahun-tahunnya. Kemudian bila saya kaji, saya pun mula tidak faham, tapi kelamaan tu saya boleh katakan saya mendapati bahawasanya yang dimaksudkan di sini adalah malam Al-Qadar itu adalah malam di mana Allah sampaikan perintah kepada malaikat tentang ketetapan seorang hamba. Ketetapan seorang hamba itu daripada soal rezekinya, soal kebaikannya itu memang sudah tertera di Lauh Mahfuz lagi, sejak azali lagi. Tetapi malaikat-malaikat semua itu tidak tahu. Jadi pada malam itu, malaikat yang dimaksudkan di sini adalah malaikat yang menjaga manusia, yang mengatur untuk kebaikan manusia. Macam rezeki kebaikan ini dapat bagaimana, soal keselamatannya itu, contohnya. Jadi pada masa itu Allah dia rungkaikan rahsia azali tersebut yang tertakluk dengan ketetapan terhadap seorang manusia itu. Allah sampaikan
kepada malaikat itu yang ditugaskan untuk kait dengan manusia tersebut akan jalankan urusannya bermula pada malam Al-Qadar. Itu setahun sekali berlaku. Maknanya kita ni diketahui oleh malaikat tentang ketetapan kita itu setahun sekali. Tu malaikat tu jalankan perintah dia dengan manusia tersebut, jalankan urusan dia dengan manusia tersebut bermula malam Al-Qadar sampailah tamat setahun. Begitulah tempoh berikutnya sekian. Itu kerana dinamakan Lailatul Qadar. Itu pandangan yang pertama. Kalau pandangan dalam tafsir Al-Baghawi yang mengatakan Al-Qadar itu ada tertera satu kisah, satu riwayat. Alaysa qad qaddarallahu maqadir qabla an yakhluq as-samawati wal ard. Ada seorang manusia ini bertanya, bukankah Allah itu telah menetapkan sesuatu takdir sebelum diciptakan langit dan bumi itu? Jadi qal na'am. Saya rasa Al-Baghawi ni kata na'am. Ada seorang tu kata pada Baghawi. Kata saya Al-Baghawi kata na'am, betul. Memang Allah dah tetapkan sesuatu qadar itu sejak terjadinya langit dan bumi. Maksudnya sejak azali lagi. Sejak dulu kala lagi Allah dah tetapkan qadar ini. Jadi bertanyalah semula seorang itu, qil fama ma'ana Lailatul Qadr. Jadi kalau begitu, apa makna Lailatul Qadar? Maka Al-Baghawi ni kata, qal Lailah suqul maqadir ilal mawaqit. Malam pasar ketetapan terhadap mawaqit, terhadap masa-masa. Wa tanfizul qada' maqdur. Inilah kaitan dengan yang tadi tu, lebih kurang je lah. Tapi kalau menurut Al-Azhari, dia berpandangan lain. Lailatul Qadar ini bermaksud, Al-Qadar di situ bererti manzilah, status, darjat, pangkat seseorang itu. Contohlah, kalau kita menjadi seseorang yang bekerja di bawah raja, jadi orang yang paling dekat dengan raja itu statusnya dia tinggi. Contohnya macam penasihat sultan, dia adalah salah seorang daripada VIP sebab dia sangat dekat dengan raja. Maksudnya manzilah, status seseorang hamba dengan Allah, darjat yang dekat dengan Allah. Itu maksud qadar, ketetapan yang menunjuk kepada status pangkat seseorang itu dengan Allah. Lailatul azmah was-surur min qaulin nas di fulan, malam keagungan dan kebahagiaan, kegembiraan. Seperti mana manusia sebut kepada fulan ni yang duduk di sisi amir ataupun raja. Qadar ai maknanya jah, qadar di sini maksudnya jah au manzilah, status. Qadar ini juga bermaksud menurut Al-Azhari, ia bermaksud takbir, membesarkan ataupun ihtiram, menghormati, kita membesarkan Allah, Allah memuliakan kita, kita menghormati Allah pada malam tersebut kan, dengan macam-macam ibadah, dengan sujud, dengan rukuk, dengan qiraatul Quran, dengan al-azkar, dengan as-salawat. Jadi Allah memuliakan kita. Jadi itu maksudnya qadar, maknanya takbir malam, kita membesarkan Allah. Itu maknanya, itulah yang dimanakan qadar. Malam kita menghormati Allah, seperti mana qaul ta'ala wa ma qaddarullaha haqqa qadrihi. Mereka tidak membesarkan Allah dengan sebenar-benar kebesaran, membesarkan. Mereka tidak menghormati Allah dengan sebenar-benar penghormatan. Itu dimaksudkan dengan qadar. Dan qadar yang seterusnya yang dimaksudkan di sini adalah qimah, nilai. Nilai ataupun harga. Di anna amal salih yakun qiman za qadar 'inda Allah dikauni makbul. Kerana amal salih yang dibuat oleh seorang pada hari tersebut memiliki nilai di sisi Allah yang membuatkan Allah menerima amal tersebut. Maksudnya pada malam tersebut itu, qadar itu bermaksud harga, nilai yang mana Allah perkenankan amalan salih yang dikerjakan. Jadi kita mula masuk untuk ayat yang pertama, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Kau tahu tak? Kamu tahu tak? Dikau tahu tak? Awak tahu tak? Kamu tahu tak? Atau kamu tahu tak? Lailatul Qadar ni apa dia? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Al-Qadar itu ianya
ada lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan. Kenapa Allah mention Lailatul Qadar? Kenapa dia diturunkan? Ada sebab dia. Sebabnya, sebab nuzulnya. Ayat yang pertama daripada balik dalam kitab Muwatta. Bahawasanya sami'tu man asaqqa bi adinain. Malik ini dia mendengar, Malik ini dia berkata bahawa dia mendengar seorang yang memang sangat dipercayai dalam kalangan ahli ilmu berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a amar nas qablahu aw masyaallah min zalika. Rasulullah melihat umur-umur manusia sebelumnya, masya-Allah, panjang. Ya, faqanahu taqassar amal ummati alla yablughu min al-amal misal allazi balagha ghairihim fi tul umri. Seakan-akan umur umatnya itu pendek, tidak mencapai daripada segi amal seperti mana yang dicapai oleh umat selain daripada umat Nabi Muhammad. Rasulullah melihat umur umat lalu itu dengan umat kita ni tak capai seperti mana umat terdahulu. Jadi amal pun tidaklah sebanyak seperti yang dicapai oleh umat terdahulu, kerana mereka dikurniakan umur yang panjang, kita dikurniakan umur yang pendek. Jadi sebab itu fa'atallahu Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Kerana itu Allah bagi Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Itu riwayat yang pertama dalam kitab Al-Muwatta. Riwayat yang lain yang disebut oleh Ata ni Abi Rabah Al-Qurashi. Dia ni seorang yang sangat faqih ilmu. Dia kata qala Ata ana Ibn Abbas radhiyallahu anhu, daripada Abbas sepupu Rasulullah, zukira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajul min Bani Israel. Disebutkan kepada Rasulullah, ada seseorang berkata kepada Rasulullah, ada seseorang sampaikan kepada Rasulullah, terdapat seorang lelaki dari kalangan Bani Israel hamala silah ala atiqihi, bawa senjata fi sabilillahi alfashan, bawa senjata di jalan Allah selama 1000 bulan. Jadi fata'ajab, Rasulullah berasa ta'ajub, rasa ta'ajub lah. Ta'ajub ni kita kata terkejut, itu namanya ta'ajub, rasa ajaib. Fata'ajab min zalika fatamanna an yakun zalika li ummatihi. Dan Nabi berharap supaya itu pun dapat dianugerahkan kepada umatnya. Makanya Nabi berdoa kepada Tuhan, faqal ya Rabb ummati aqsal umam a'maran. Wahai Tuhan, sesungguhnya umur umatku itu umur yang paling pendek. Aqsal umam a'mal. Aqsal ni dalam bentuk isim tafdhil. Isim tafdhil maknanya dia paling, perkataan paling. Isim tafdhil merujuk kepada perkataan paling. Contoh macam akbar, Allahu akbar, Allah paling besar. Wa asyad, dia amat dahsyat. Al-fitnah asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih dahsyat daripada membunuh. Wa qalluhum amalan. Umatku itu amalnya paling sikit, akal, daripada kalimat qalil, berarti sedikit. Fa'atahu wahu Lailatul Qadri, maka Allah mengurniakan Lailatul Qadri. Faqala Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, ay allati amala fiha Israil as-silah fi sabilillah lak wa li ummatik ila yaumil qiyamah. Yang mana ianya yakni diambil daripada lelaki Israel tadi, lelaki Israel yang membawa senjata di jalan Allah. Kerana itu diambil perkataan alfun syahr. Ini apa yang saya faham. Ini tertera dalam riwayat Mursalah, disebut oleh Baghawi dalam kitab Ma'alimut Tanzil. Jadi Imam Baidawi dia ada menyebut kenapa alfun syahr ini, kenapa random sangat 1000 bulan. Awak tak letak 80 bulan, kenapa 1000 bulan? Sebab menurut pandangan Baidawi, zukral alif imma litaksir, untuk jumlah yang banyak. 1000 ini adalah jumlah yang banyak. Fa'inal Arab tazkur alif, Arab disebut 1000. Wala turid haqiqataha wa innama turidul mubalaghah fi qasas, sebab dia nak benda yang sangat dalam sesuatu yang banyak. Jadi benda yang sangat banyak itu nilai 1000, 1000, kama fi qouli ta'ala, seperti yang disebut dalam Quran, yawaddu ahaduhum law yu'ammar alf sanah. Orang yang tidak beriman dengan Allah ni, dia berharap supaya dipanjangkan umur sehingga 1000 tahun.
Inilah pandangan Baidawi. 1000 itu diletakkan sebagai kadar merujuk kepada sesuatu yang banyak, yang sangat banyak, menunjukkan benda itu memang betul sangat-sangat banyak. Ada riwayat lain kenapa turunnya Al-Qadar, kita dah sebut dua. Ni yang ketiga, ruwi annahu zukira di Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajul min bani Israel hamala sila ala atiqi fi sabilillah ta'ala al-fishar wa hiya 83 sanah wa 4 ashhur. Disebutkan kepada Rasulullah ada lelaki dari Bani Israel yang bawa senjata di jalan Allah selama 1000 bulan, yakni dia adalah 83 tahun dan 4 bulan. 83 tahun 4 bulan. Ta'ajab bizalik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajban syadidan. Rasulullah berasa sangat-sangat ta'ajub. Syadidan bermaksud sangat dahsyat, begitu amat. Kalau dia bahasa Inggeris, ultimately, terribly, literally. Wa tamanna an yakun zalika fi ummati, dan berharap untuk berlaku sedemikian itu dengan kalangan umatnya. Dia lebih kurang macam riwayat yang kedua tadi, tapi beza di sini adalah lafaz doanya tersebut yang saya dapat rasa ketara yang begitu besar antara perbezaan dengan riwayat kedua tadi. Jadi kalau macam riwayat pertama tadi, doa Rasulullah adalah ya Rabb ummati aqsarul umam a'maran wa aqalluhum a'malan. Tapi kalau riwayat yang ketiga ini, doa Nabi adalah ya Rabb ja'alta ummati aqsarul umam a'maran wa aqalluha a'malan fa'atahu wahu lailatul qadri. Kata tadi riwayat kedua, Nabi menggunakan dhamir hum, mereka. Tetapi kalau yang ketiga ni, Nabi menggunakan dhamir ha, aqalluha a'malan. Aqalluha ni saya fikir mungkin hak tu merujuk kepada umam. Umam ni dalam bentuk jamak taksir. Jadi jamak taksir ni fi'il dia mesti ataupun dhamir yang digunakan dalam bentuk muannas. Sebab tu digunakan ha. Itu apa yang saya kalau tak silap. Ayyallati fa'atahu lailatul qadr faqal lailatul qadri khairum min alfi syahr ayyallati amala fiha israili silah fi sabilillah faqal laka wa li ummatik min ba'dika ila yaumil qiyamah fi kulli ramadan. Dan kemudian Allah berkata, ini untuk dikau dan umat dikau, Lailatul Qadar ini dalam ganjaran yang sama seperti 1000 bulan untuk kamu dan juga untuk umat kamu, umat yang akan datang sesudah kamu wafat sampailah hari kiamat. Tiap-tiap kali Ramadan menjelang, tiap-tiap tahun mendatang, sampai hari kiamat, Lailatul Qadar itu tidak dihapuskan. Bukan pada zaman Nabi saja, tapi sampai hari kiamat. Dan kita pun mendapat fadilat tersebut. Kita pun, pahala kita pun menyamai dengan pahala umat terdahulu. Tapi di dalam kita hendak menyebut tentang pahala kita tu lebih besar, lebih banyak berbanding pahala umat terdahulu. Hanya As-Samarqandi dia menyebut. As-Samarqandi qala man anna al-amal fi lailatul qadri khairun ayyamal fi kulli lailah min layali alf shahr mislu ma ya'mal fi lailatul qadar aw akthar laysa fiha lailatul qadar zahira walau kana al-amal fi alf shahr min hadhihi al-ummah wa huwa khilaf ma yufidu ma taqaddam an Nawawi wa Badawi. Pendek ini kata di sini As-Samarqandi menyebut kita tidak perlu untuk memperbandingkan ganjaran malam Al-Qadar itu dengan umat terdahulu, kerana itu ada dalam bentuk umum, kan? Annal ibra bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Bentuk umum saja. Tidak perlu untuk dibandingkan kita ganjaran Lailatul Qadar kita, pahala kita disebabkan datangnya Al-Qadar ini, malam Al-Qadar, itu membuatkan ganjaran kita itu lebih baik berbanding dengan ganjaran umat Nabi sebelum kita, yang mana ganjaran mereka itu banyak kerana umur mereka yang panjang. Itu kata As-Samarqandi. Tapi kalau kata Al-Barawi dan juga Baidawi, min anna al-amal fiha khairun min amal alfi syahr min khairi azil ummah, bahawa amalan yang dilakukan kita itu lebih baik berbanding dengan umat-umat selain daripada kita. Tapi As-Samarqandi berpegang dengan bahawasanya tidak perlu dibandingkan, bahawasanya ganjaran Lailatul Qadar itu adalah bentuk bersifat umum, pahala itu bersifat umum. Inilah yang lebih dekat dengan ayat Al-Quran sendiri, sebab Allah turunkan ayat Al-Quran ini pun secara umum, tidak untuk membanding-bandingkan dengan umat-umat yang lain. Wallahu a'lam bissawab. Kita dah selesai tafsir ayat pertama hingga ketiga. Baru kita nak masuk ayat yang keempat. Dari ayat yang kelima. Ayat keempat, tanazzalul malaikah wal ruh fiha bistirapihim. Malaikat pada malam tersebut turun. Ayat tanzil malaikah aksar min adadil hasa
hatta tadbiq bil ard wal marad bil ruh Jibril. Malaikat-malaikat turun dengan roh yang dimasukkan ini bukan roh arwah mak kita, ayah kita, datuk nenek kita, moyang kita. Tapi roh yang dimasukkan di sini kalau menurut Ibnu Adil itu adalah marad al-marad bil ruh Jibril alaihissalam. Yang dimasukkan dengan roh di sini adalah Jibril alaihissalam. Kalau pandangan kedua daripada Al-Qushairi, an-ruh sinfun minal malaikah ja'aluh hifzah ala sa'irihim. Bahawa roh yang di sini adalah kalangan malaikat. Pandangan daripada Muqatil pula, pandangan ketiga mengatakan roh di sini adalah malaikat asyraful malaikah wa aqrabuhum min Allah. Malaikat yang paling mulia dan paling dekat dengan Allah. Itu yang dimaksudkan dengan roh yang turun waktu Lailatul Qadar. Pandangan yang keempat pula mengatakan roh ini adalah jundun min jundillahi ta'ala ghairil malaikah. Tentera daripada tentera Allah selain daripada malaikat. Ini pandangan Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Mawardi. Maksudnya bukan malaikat, bukan Jibril, tapi makhluk selain daripada malaikat. Itu yang dikaitkan dengan erti ar-ruh yang turun pada ada malam al-qadar. Pandangan yang kelima mengatakan khalqun azim yaqumu saffan wal malaikah saffan. Roh itu adalah ciptaan yang agung yang berdiri secara saf dan malaikat itu secara saf. Ini saya tak pasti sama ada ia nak dimasukkan dengan malaikat ataupun tidak. Pandangan yang terakhir, pandangan ke-6 mengatakan ar-rahmah yanzilu biha Jibril ma'al malaikah fi hadhihi lailah ala ahliya bidalilin. Rahmat yang dibawa oleh Jibril bersama malaikat pada malam tersebut. Bukan malaikat, bukan juga Jibril, tetapi ar-ruh yang dimaksudkan di sini adalah rahmat yang dibawa oleh Jibril bersama dengan malaikat. Berpandukan dalil yunazzilul malaikah birruhi min amri ala man yasha'u min ibadi. Malaikat-malaikat turun dengan roh daripada perintahnya terhadap sesiapa yang dikehendaki, terhadap sesiapa yang Allah kehendaki dalam kalangan hamba-hambanya. Itu penjelasan berkaitan dengan roh. Tapi kita ni kebanyakannya berpegang dengan pandangan yang pertama lah. Yang kita tahu sama ni roh yang dikaitkan di sini adalah Jibril. Tapi apa pun ala kulli hal, yang penting tidak ada yang menyebut bahawa roh yang dikaitkan dengan alam al-qadar itu adalah roh arwah muslimin ataupun arwah kafiri ataupun arwah munafikin. Bukan roh orang-orang, tapi roh selain daripada manusia. Bukan juga syaitan ataupun iblis. Sebab semua ni yang disebutkan di sini semua adalah roh yang baik-baik semuanya. Kita nak kupas pasal biizni rabbihim. Biizni rabbihim dengan izin Tuhannya. Apa yang dimaksudkan dengan izin Tuhannya di sini? Dalam tafsir Al-Akhawain menyebut biizni rabbihim itu ia adalah perintah amrihim min ajli kulli amrin aw bi kulli amrin qadar fi tilka sanah. Kita dah sebutkan awal-awal tadi bahawasanya yang diturunkan perintah itu adalah merujuk kepada Allah dan sampaikan kepada malaikat tentang qadar, ketetapan seseorang manusia itu sejak azali lagi, yang mana baru Allah nak rungkaikan supaya dapat dijalankan oleh malaikat yang ditugaskan dengan manusia dalam tempoh 1 tahun. Malaikat-malaikat yang ramai turun itu yu'minun ala doa ibad, mereka turun pada hari tersebut untuk mengaminkan doa yang dibaca oleh orang, oleh manusia. Wa yusafihunahu wa alamatuha kasya'rar wa buka. Alamat tanda-tandanya tertahu malaikat itu datang masa al-qadar itu, ataupun kita nak sebut mungkinlah tanda-tanda malam al-qadar itu, yakni kita rasa begitu tersentuh hati dan juga kita menangis. Saya rasa impaknya itu lebih disesuaikan dengan maknanya kasya'rar ini adalah tersentuh hati. Malaikat dia turun yu'minun ala du'a'il mu'minin, mereka aminkan doa yang dibaca oleh orang-orang beriman. Yusallimun alaihim, dan mereka memberikan pujian kepada orang-orang beriman tersebut. Seterusnya kita masuk kupas tafsir ayat yang terakhir, yakni salamun hi hatta matla'il fajr. Salam sejahtera dalam malam al-qadar ini sampailah terbitnya fajar pada keesokan paginya. Disebutkan Rasul qad yaqul daripada riwayat Jabir bin Abdullah. Jabir ini seorang sahabat
Nabi dalam kalangan Ansar, dan dia ini seorang yang faqih. Dia ini juga pernah melibatkan ataupun menjadi salah seorang peserta dalam kalangan ahli Bai'atul Ridwan, disebut ahli Bai'atul Ridwan. Dia juga seorang yang turut terlibat dalam peperangan yang disertai oleh Rasulullah. Ini dari sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah. Bahawanya Rasulullah menyebut, qala Rasul la yakhruj syaitan hatta yakhruj fajrha. Syaitan tidak keluar pada malam Al-Qadar sehinggalah fajar itu dah menyingsing. Kerja nak sebut kenapa dia disebut syaitan, tapi agak panjang saya nak sebut di sini. Nanti tak habis pula. Sebab sebenarnya memang kita tahu kan bahawa syaitan ditambat pada bulan Ramadan. Seperti disebut Rasul, qala Rasul iza dakhala syahr Ramadan futihat abwab sama wa ghuliqat abwab jannah wa susiyati syayatin. Bila datangnya bulan Ramadan, dibukakan pintu syurga, bukakan pintu langit kan. Aduh, kita faham pintu syurga. Dan ditutup pintu Jahannam dan ditambat syaitan. Tapi riwayat menafsirkan bahawa syaitan yang ditambat itu khilaf, sebenarnya bukan syaitan ditambat, tapi syaitan itu tidak dapat menguasai hamba yang sedang berpuasa sebab telah dikuasai oleh puasa. Syaitan itu menjadi lemah. Dia kata syaitan yang ditambat itu syaitan yang ganas-ganas. Wallahu a'lam bissawab. Kita terus tumpukan salam di sini. Ada pandangan yang masing-masing. Ada pandangan yang mengatakan salam ini maksud semua tu pada malam tersebut hanyalah keselamatan. Tidak ada wa yuqaddar balak fi ghairiha, dan tidak ditetapkan balak yang berlaku pada malam Al-Qadar tersebut. Hiya annahu qaddara fil azal annahu la yahdas fi hada. Bahawa hiya tu merujuk kepada qadar sejak azali yang tidak diceritakan, tidak berlaku padanya penyakit, benda-benda yang buruk kan. Hatta matla'i fajr, tafsir Al-Khawaim menyebut hatta matla'i fajr ini adalah ghayah di salam malaikah al-ibad, titik masa terakhir untuk malaikat bagi salam kepada hamba-hamba, yusallimu alaihi hatta matla'i fajr, mereka bagi sejahtera kepada hamba-hamba sehingga terbit fajar. Saya kupas ini semua ni dalam bahasa Arab ya. Jadi saya kasih terasikan di dalam bahasa Melayu. Saya dah kaji dulu ya, beberapa hari ini. Jadi berkenaan dengan hari berlakunya Al-Qadar ini, saya suka untuk kongsikan juga. Ibnu Abbas kata hiya itu merujuk kepada malam yang ke-27. Sebab perkataan hiya itu, bila kita lihat ayat tersebut adalah kalimat yang ke-27 di dalam surah Al-Qadar. Inna, ayat pertama, anzalnahu fi lailatul qadri wama ni satu kalimah. Sebab wa tu kan huruf bukan kalimat ya. Wama adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr tanazzal malaikah waruh fiha biizni rabbi min kulli amr. 25 salam. 26 hiya kalimat yang ke-27 dalam surah Al-Qadar. Jadi kerana itulah Ibn Abbas kata bahawasanya ia berlaku pada malam ke-27. Tapi Ibn Adi dia tak bersetuju dengan apa yang Ibn Abbas kata ni, sebab dan yang bagi ayat takir kesihatan tidak boleh dipastikan kesahihannya, sebab li'annahu al-ghaz, sebab main teka-teka nombor dalam menentukan malam Lailatul Qadar. Di ala kulli hal, saya nak cerita tentang yang terakhir, salam ni di dalam dua bentuk. Ibn Adi menyebut salam yang pertama masuk di sini adalah taslimul malaikah. Taslim ayat malaikah zat taslim al mu'minin min maghrib syamsi hatta yatla'al fajr. Salam di sini bermaksud salam malaikat, salam yang diberikan oleh malaikat kepada kita. Dan pandangan yang kedua mengatakan salam di sini dalam ayat terakhir surah Al-Qadar ini berarti salam ayat Lailatul Qadr zat salamah min kulli syai'in mahfuz. Lailatul Qadar ini salam di sini berarti selamat daripada sebarang ketakutan.
sepanjang malam tersebut. Ya, malam Al-Qadar ini dia selamat dan semuanya baik dalam khair kulliha. La syarra fiha hatta yatlu'al fajr. La syarra fiha hatta yatlu'al fajr. Tiada keburukan, tiada kejahatan langsung pada malam tersebut. Jadi itulah dimaksudkan dengan salam. Pertama mengatakan salam itu adalah salam yang diucapkan malaikat. Yang kedua, salam itu bermaksud kesejahteraan, keselamatan daripada sebarang ketakutan, sebarang keburukan. Sampailah terbitnya fajar. Jadi itulah sedikit yang saya dapat kongsikan tentang Al-Qadar. Sebenarnya panjang tapi cukuplah sekadar itu. Mudah-mudahan kita dapat merebut peluang yang ada ni. InsyaAllah kita buat ini, Tuhan memuliakan kita kalau kita buat sesuatu untuk perkara yang tidak pasti. Macam kita beramal untuk kematian, kita tak tahu pun bila kita akan mati, kan? Begitu juga Al-Qadar ini kita buat sedangkan kita tak tahu pun bila Al-Qadar itu tepat-tepat berlaku waktu itu. Jadi itulah yang saya fikir Allah lebih menyayangi kita, memuliakan kita. Kita buat saja, kan? Alhamdulillah ala kulli hal. Syukran jazilan. Terima kasih daripada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.